Soalan biasa saya terima, mana lagi baik simpan dalam ASB ataupun simpan dalam bentuk emas? Soalan macam ni selalu timbul setiap tahun, terutamanya bila dividen ASB diumumkan. Tuan-puan jangan lupa like, save and share video saya ni untuk rujukan anda pada masa akan datang. Untuk tuan-puan yang sedang fikir nak susun simpanan dan pelaburan, perkara pertama yang perlu diberi fokus ialah dana kecemasan. Sebaiknya sediakan dana kecemasan sekurang-kurangnya 3 bulan gaji. Sebagai contoh, gaji RM2,000 darabkan dengan 3 bulan bermaksud RM6,000 perlu sediakan dana kecemasan. Dana kecemasan ini elok untuk disimpan dalam bentuk yang mudah dicairkan, contohnya dalam bentuk simpanan SB, sebab ia boleh digunakan bila berlaku keperluan mendesak. Bila dana kecemasan sudah cukup, barulah kita fikir untuk diversify simpan di tempat lain, termasuk dalam bentuk simpanan emas. SB sesuai untuk simpanan jangka pendek dan kecemasan kerana risikonya rendah. Tapi untuk mereka yang ada masalah, susah nak simpan duit, bila nampak duit dalam akaun terus rasa nak guna, boleh mula alihkan sebahagian simpanan dalam bentuk emas di Public Gold. Sebab apa Public Gold? Sebab Public Gold ada akaun emas yang boleh simpan sikit-sikit serendah RM100 sahaja. Jadi antara SB dengan emas, sebenarnya bukan perlu pilih salah satu. Dua-dua boleh dibuat ikut fungsi masing-masing. ASB untuk dana kecemasan dan untuk simpanan yang mudah cair. Mudah digunakan bila-bila masa bila tuan-puan perlukan. Emas pula simpanan jangka panjang dan melindungi nilai duit kita. Kalau rasa susah nak simpan duit dalam akaun, boleh paksa simpan dalam bentuk emas sikit demi sedikit. Yang penting, mula susun kewangan ikut kemampuan sendiri. Kalau tuan-puan nak mulakan tabungan emas bersama Public Gold, boleh isi borang sign up di bawah ataupun pergi ke profil saya, klik button sign up, saya akan bantu guide satu persatu sebaiknya. InsyaAllah, tuan-puan simpan emas masa anda tak perlukan emas. Jom sama-sama kita kaya dan dapat bagi kewangan simpanan emas daripada sekarang.